Hi everyone. So, a day in my life. Jom tengok rutin I, okay? So, first I akan jalan pergi LRT dalam 10 minit macam tu. Dan dah sampai LRT. Ni office hour. Memang jangan mimpi dah dapat seat So, ada dalam 2 stesen. Dah sampai. Burung. Kita kena jalan atas crosswalk Bahaya kalau jalan bukan atas crosswalk. Dah sampai office. Tap tap tap. Tap lagi nak masuk lift. So disebabkan I sampai dulu, so I kena buka office. So ni first step, buka pintu first, and then second step buka pintu second, and then third step buka pintu third, and then face ID, and then buka lampu. This is my office. Okay, tengok diri sendiri dulu. Okay ke tak? Okay, tengok pusing sikit. Okay. So yang ni kena buka sebab I suka tengok view and I suka cahaya. So memang I akan buka. Letak PC and laptop. Bismillah. Start kerja. Mesti korang pelik kan kenapa I tak breakfast. Sebab I puasa. So I tak breakfast. So I start kerja terus. Break time. So I tak lunch sebab I puasa. So I terus solat and tidur. Okay, dah bangun. Kita betulkan tudung. Macam buat tutorial pula betulkan tudung. And then sambung kerja sampai petang. So before I balik I akan solat dulu asar. Takut tak sempat because I ada part time job. Balik office naik train. So kali ni memang I jalan laju sebab I nak kejar masa untuk part time job I kejap lagi. Ni lah outfit part time job I. Cuba korang teka apa? Dah sampai. So ni lah part time job I, which is TGV. I dah clock in. So manager I bagi kebenaran untuk pergi solat and berbuka puasa. Ni I tengah berbuka puasa chicken rice shop. Yum 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 yum. Dah settle semua. So kita start kerja lah kan. So ni kerja part time I after office hours. Pulang. Dah balik, I sambung dengan assignment. Tapi buat sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit lah kan. By the way, tadi ada something happen dekat kasut office I. Nanti tengok lepas habis video ni, okay? Thanks for watching. Bye-bye.